saya berani sebut kat tuan-tuan, siapa yang tak pernah amal mana-mana zikir Rasulullah ni, tuan-tuan buat mana-mana zikir hak ribu hak Nabi ajar ni, ambil mana-mana. Sebab tu saya ambil 20 dalam buku ni. Saya pilih 20. Tuan-tuan cuba amal 40 hari. Kalau tuan-tuan dah ada buku zikir di rumah, tak payah beli buku ni. Buku ni ada dijual di beg kuning. Buku zikir ni yang saya sendiri himpunkan, ada dijual di beg kuning. Saya ambil 20 lah daripada 1000 tu. Saya berani sebut kat tuan-tuan, tuan-tuan try amal 40 hari. InsyaAllah ada sesuatu perubahan dalam hidup tuan-tuan. Kalau tak semua pun. Kalau pun tak semua. Dan tuan-tuan akan nampak perubahan itu. Tuan-tuan akan rasa, nampak ataupun rasa. Ataupun tuan-tuan sedar perubahan itu. Rezeki ke, anak-anak ke, tempat kerja ke, jiran ke, insyaAllah. 20 ni pun penuh dengan rahsia. Ni 20 ni pun syarat dengan rahsia. Tak, saya boleh ceramah 3 jam daripada 20 kelebihan 20 zikir ni. Ni boleh ceramah dalam masa 3 jam kepada semua kelebihan zikir yang ada dalam buku ni, 20 ni. Setiap satu tu boleh ceramah. Contoh selawat kan. Ni zikir nombor 2, selawat. Selawat ni, selawat saja pun boleh ceramah, boleh hurai 2 jam selawat sahaja. Hebat selawat.